Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke forum ilmiah kita hari ini. Kami dari Warkah Senandika. Saya nak memperkenalkan bersama saya hari ini moderator anda iaitu Jana Mahmud, dan panel pertama kita adalah Syafiq, panel kedua Yoga, dan juga panel ketiga kita adalah Bella. Baru-baru ini kita digemparkan dengan kenyataan seorang mempengaruh media sosial yang menyebut bahawa Meskom kos lelong seolah-olah memperlekehkan bidang komunikasi dan media. Baik, kenyataan ini bukan sahaja mengundang reaksi dari pelajar dan pensyarah komunikasi, malah mencetus perdebatan hangat dalam kalangan masyarakat. Maka hari ini kita akan kupas isu ini bersama 3 panel jemputan yang hebat. Baiklah, panel yang pertama kepada saudara Syafiq. Apakah pandangan Syafiq terhadap kenyataan bahawa Meskom adalah kos lelong? Adakah ini berpunca daripada kurangnya kefahaman tentang bidang komunikasi itu sendiri? Okay, baik. Terima kasih saudari moderator. Okay, sebenarnya bila kita bercakap tentang course communication, sebenarnya communication ni sangatlah meluas. Namun mungkin disebabkan segelintir masyarakat kita memandang ianya terlalu umum, menyebabkan mereka fikir selepas belajar nanti nak ke mana? Selepas belajar nanti nak ke mana? Kerja nanti baca berita je ke? Kerja nanti just writing berita je ke? So benda tu menyebabkan pelajar sendiri yang baru nak masuk degree ataupun ibu bapa pun berada di bawah orang cakap apa, satu kepompong yang kecil lah maksudnya. Okay, sebenarnya untuk communication ni, pendedahan dia adalah semua unit di mana-mana jabatan, tak kira lah kerajaan ataupun swasta, sebenarnya memerlukan satu orang cakap apa, orang yang mahir dalam communication. Betul. Sebabnya di sesuatu office pasti akan ada satu department ataupun satu division yang akan menjawab segala persoalan, segala orang cakap apa, kritikan daripada customer kepada syarikat tersebut lah. So antara yang saya boleh kongsikan lah sedikit antara bidang-bidang yang sebenarnya boleh sebagai pelajar communication atau Meskom pergi selepas daripada degree ni, antaranya boleh pergi kepada corporate communication. Betul. Sebagai contoh, bila kita lihat PMO sendiri, which is Prime Minister Officer, iaitu salah satu badan yang paling besar lah di Malaysia, di mana ditempatkannya PM kita. Di sanalah orang yang di bawah communication inilah yang menjawab segala kritikan kepada PM kita. So bagi saya mungkin disebabkan orang hanya berfikir communication ini sekadar baca berita dan radio, benda itu menyebabkan kita sebagai masyarakat ni terjebaklah dengan satu pemikiran yang sama. Betul. Baik, terima kasih kepada panel pertama, Syafiq. Baik, kita berganjak ke panel kedua, iaitu Yoga. Baiklah, soalan yang saya ingin ajukan tentang ramai orang ingat kerja dalam bidang komunikasi ni tak susah. Jadi disebabkan itu orang mungkin akan memandang remeh pada kita punya, mungkin yang mana belajar sambung degree kos komunikasi, Meskom atau sebagainya. Jadi mereka ramai menganggap kos komunikasi kita ni mungkin sekadar ambil gambar, buat video mungkin, atau sekadar kalau tulis tu tulis sikit-sikit. Itulah pandangan diorang terhadap bila kenyataan mempengaruhi media sosial tersebut keluarkan. Jadi betul ke kerja dalam industri komunikasi ni semudah itu? Jadi apakah realiti sebenar? Sebagai mungkin Yoga sendiri pelajar komunikasi, apakah cabaran-cabaran yang Yoga hadapi? Mungkin kita boleh sangkal pendapat-pendapat mereka yang mereka kata komunikasi ini kos yang mudah saja. Jadi apakah cabaran Yoga? Okay, terima kasih atas soalan yang disampaikan kepada saya. Okey, komunikasi ni semua orang cakap senang. Untuk saya pun ingat in beginning I pun ingat senang, tapi bukan. Komunikasi ni dia ada teknik untuk handle. Kita ada soft skill. Contohnya, semua orang tak berani nak bercakap dengan orang depan kan. Kita tak berani nak present, tak berani kita nak cakap. So, budak komunikasi ni, all the students in the communication, mereka kena fasih dengan bercakap di hadapan orang lain, atau mereka kena buatkan lagi banyak-banyak aktiviti yang ada involve soft skill. Soft skill contohnya percakapan. Kita perlu mempunyai percakapan tu bukan yang boleh cakap normal tau. Kita ada certain way kita nak handle issue. Budak all the communication students as well, kita boleh handle issues.
masalah-masalah yang dihadapi oleh setiap organisasi atau setiap department di organisasi ni, communication department kita yang bagi cadangan untuk bagi handle issues ni. Semua department tak boleh handle sebab kita specialize dalam menghadapi masalah dan juga memberi cadangan atau untuk mengatasi masalah tersebut. So untuk saya berasa communication ni bukan senang. Semua orang boleh buat. Ada orang yang kena interest tentang percakapan, menghadapi masalah, dan juga soft skill ni kita perlu menghadapi orang, menghadapi setiap organisasi. Ia bukan involve satu organisasi saja kan. So kita ada banyak organisasi yang kita akan involve, kita kena nego, kita kena persuadekan dengan klien kita. Yang ni bukan kerja yang semua orang boleh buat. You kena ada talent, kena convince orang sebab convincing people ni bukan senang juga kan. So untuk yoga, I rasa ia bukanlah satu bidang yang senang semua orang boleh ace it atau semua orang boleh buat dalam bidang ini. So rasa yoga, I feel that communication students are very blessed, and also communication people around us, kita mesti ada dalam satu organisasi. Satu organisasi ni, there is no organization without communication. I believe in that. I akan always say that there is no communication without an organization. Satu organisasi ni dibentuk atas komunikasi. So I rasa kita punya soft skill tu bukan semua orang boleh dapatkan. So soft skill ni kita kena belajar daripada course komunikasi ni. Yang course ni agak luas. Bukan saja kita boleh bercakap, kita ada menulis, kita ada kita ada buat banyak-banyak assignment yang melibatkan kerja praktikal dalam yang boleh dapat diimplement dalam once we step into the corporate world. So yoga rasa this is not a easy course untuk semua. It is easy when you started to love it. So that's from my side. Okay, baik. Terima kasih bagi panel kedua. Baiklah, Jannah sendiri setuju dengan apa yang Yoga cakap bahawa setiap kos, walaupun ada individu yang menyatakan bahawa Meskom itu kos selendong, tapi bagi Jannah, kita sendiri yang merasakan, kita yang menjejakkan kaki ke dalam kos komunikasi ini sendiri, kita rasa cabaran tu memang ada. Bukan bila kita rasa orang tengok kos komunikasi ni adalah kos yang mudah je kan. Jadi bagi Jannah, betul lah, memang setiap tu ada cabaran naik turun kita. Baik, terima kasih Yoga. Baiklah, soalan bagi panel ketiga, iaitu kepada Bella. Dalam dunia sekarang yang penuh dengan TikTok, YouTube dan content creator, jadi adakah bagi Bella sendiri, graduan komunikasi ni adakah masih ada tempat atau dah bersaing dengan orang yang biasa? Mungkin sebab bila kita punya kos ni dia direndahkan, okay? Direndahkan, jadi adakah selepas statement itu dikeluarkan, bagi Bella, adakah bila kita nak keluar untuk bekerja, adakah kita akan bersaing dengan orang biasa ataupun kita akan ada tempat kita sendiri? Okay, terima kasih Jannah. Okay, untuk menjawab persoalan tersebut, okay, pada pendapat saya rasa pelajar komunikasi macam kita sendiri ada tempat dia, dan betul persaingan tu masih ada. Okay, dalam dunia yang dipenuhi dengan artificial intelligence ataupun AI tu, kita memang sentiasa menggunakannya. Kita juga akan dibantu oleh AI itulah, tapi berbezanya pelajar komunikasi dengan aplikasi AI tersebut adalah kita ni manusia, kita boleh berfikir dengan lebih luas dan lebih lagi lebih banyak, sebab kita ni ada pengalaman. Tapi AI ni dia hanya ada data saja, tapi manusia kita ada pengalaman tu kita tak boleh, macam mana cakap kita tak boleh nak masukkan pengalaman itu menjadi satu data, faham tak? Sebab kita punya otak ni memori banyak kan, kita boleh serap. So I think itu menjadi satu point lah untuk tu. And untuk kita bersaing dengan content creator yang sedia ada ni, pada saya itulah perbezaannya yang kedua, di mana content creator itu mungkin tak ada ilmu macam kita. Okay? Macam Yoga dan Syafiq mention tadi, kita ada ilmu komunikasi yang tak semua orang ada. Betul, kita boleh bercakap di halayak ramai, kita boleh bercakap di depan kamera, tapi teknik-teknik yang kita gunakan untuk bercakap tu tidak ada pada mereka. Okay, di sini kita dapat lihatlah kita masih relevan di dalam industri dan juga di dalam dunia pekerjaan. Okay? Untuk dalam media sosial, okay, untuk kita jadikan konten yang lebih bermakna, kita perlu ada ilmu juga.
betul tak? Okay, untuk sampaikan ilmu yang lebih baik, lebih mudah untuk difaham oleh audience, okay, kita perlukan ilmu tu. So kat sini cabaran itu ada, persaingan itu ada, tapi pada pendapat saya kita masih relevan sebagai seorang pelajar komunikasi. I think that's all for me. Okay, baik. Terima kasih kepada panel ketiga. Terima kasih kepada ketiga-tiga panel atas pandangan yang sangat bernas dan membuka minda. Kesimpulannya, yang Jannah boleh buat, stigma seperti Masscom adalah kos lelong sebenarnya berpunca daripada kurangnya kesedaran tentang nilai sebenar ilmu komunikasi. Dalam dunia digital dan informasi hari ini, kemahiran komunikasi bukan sekadar penting, ya, tetapi malah kritikal untuk menyampaikan maklumat, melawan mis ataupun disinformasi sendiri dan membentuk masyarakat yang celik media. Maka sebagai warga akademik, praktikal dan pelajar komunikasi, kita semua memainkan peranan untuk memperjuangkan dan memartabatkan bidang yang kita sedang ambil sekarang. Semoga forum hari ini mampu untuk membuka mata semua tentang betapa mahalnya nilai sebenar komunikasi. Baiklah, itu sahaja daripada kami, Warkah Senandika. Sekian sahaja, terima kasih.